Inilah wajah bandar kita. Di sebalik cahaya lampu neon dan bangunan pencakar langit, bandar-bandar kita berdepan krisis yang semakin mendesak. Isu dan cabaran utama: banjir kilat akibat perubahan iklim, pencemaran dan sisa, kepadatan penduduk dan perumahan, pengangkutan dan keselamatan komuniti. Inilah realiti krisis bandar. Cabaran yang tidak boleh kita pandang ringan. Cabaran-cabaran ini menjejaskan kualiti hidup bandar dan memerlukan tindak balas segera. Apa tindakan kita? Berikut adalah usaha dan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pengurusan banjir dan perparitan pintar yang efektif. Mempraktikkan amalan kitar semula dan mewujudkan bandar hijau. Menyediakan rumah mampu milik dan PPR. Menyediakan sistem pengangkutan dan mobiliti yang baik. Memastikan keselamatan komuniti terjamin dengan rondaan, pencahayaan jalan dan CCTV komuniti. Mari kita bersama-sama menyokong masa depan bandar yang lebih baik dan mampan. Krisis bandar ialah cabaran kita bersama. Dengan tindakan bersepadu, sokongan komuniti dan usaha berterusan KPKT, kita mampu membina bandar yang selamat, mampan dan sejahtera untuk generasi akan datang.